Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zahia binti Osman dan saya ingin mempersembahkan dan berkongsi tentang bahan bantu mengajar inovatif yang telah saya hasilkan menggunakan platform Minecraft bertajuk Pusat Pembelajaran Murid yang berfokuskan kepada tabiat pemakanan haiwan. World ini direka khas sebagai pusat pembelajaran interaktif yang menggabungkan elemen gamifikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di sini, murid akan terlibat dalam aktiviti meneroka, belajar dan berinteraksi dengan elemen-elemen dalam dunia maya yang saya bina. Pusat ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuk pejabat yang lengkap dengan ruang bacaan, kafe, lift dan tandas. Untuk haiwan, saya telah mengasingkan kandang mengikut kategori pemakanan iaitu herbivore untuk kambing, arnab, ayam, omnivore seperti burung kakak tua dan lebah dan akhir sekali kandang untuk karnivore seperti serigala. Terdapat juga taman santai dengan tanaman sayuran di mana murid boleh belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Pendekatan ini bukan sahaja memupuk minat murid terhadap sains dan alam sekitar, tetapi juga menggalakkan pembelajaran secara aktif dan kolaboratif. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka secara langsung dalam dunia maya ini, sambil memupuk kemahiran berfikir aras tinggi serta kreatif dalam menyelesaikan masalah. Sebagai penutup, saya yakin bahawa bahan bantu mengajar saya ini akan membawa pengalaman pembelajaran yang unik dan menyeronokkan kepada murid-murid. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi inovasi ini.